Hai, Assalamualaikum guys. Okey, sekarang ni saya berada di Super Lux Garage di Glenberry Shah Alam untuk review sebuah jentera baru EV keluaran daripada Super Lux Garage. Okey, jom kita tengok lebih dekat motor EV yang akan menggegarkan pasaran Malaysia. Jom. Okey, di hadapan saya sebuah jentera EV terbaru keluaran daripada Super Lux Garage berwarna silver. So dia ada 3 warna: Moonlight Silver, Diamond Black dan juga Titanium Grey. Okey, ni dia punya spek motor dia. Motor power 2500 watt. Top speed dia boleh pergi 70 km/h dan full charge bateri dia boleh pergi sejauh 100 km guys. Okey, kebiasaan kalau kita dengar motor EV kebanyakan majoriti di pasaran Malaysia adalah kategori skuter. Tapi Super Lux Garage kali ini buat kelainan, dia buat pattern seperti ala-ala cafe racer. Dengan diberikan lampu bulat di bahagian hadapan, nampak lebih klasik, dan juga paparan meter dia pun dia bagi jenis bulat nampak lebih klasik dan satu kelainan untuk motor EV kali ini. Untuk bahagian lampu semuanya menggunakan LED lampu utama, daylight dan juga signal. Lampu belakang pun full LED Bahagian fork hadapan menggunakan fork USD fork terbalik. Untuk suspension belakang menggunakan monoshock dan ada 5 step untuk adjustable, untuk keras ataupun lembut. Okey, untuk bahagian rim depan dan belakang menggunakan saiz sama 16 inci. Cuma saiz tayar hadapan saiznya 90-80, manakala saiz belakang 110-70, lebih lebar sikit lah. Untuk sistem brake, motor EV ni menggunakan combined brake system CBS untuk lebih stabil dan juga lebih cengkam. Okey, ini dia punya bahagian motor. Di bahagian rim belakang adalah motor dia lah untuk menggerakkan roda belakang. Okey, memang besar motor dia. So sebab itulah dia boleh mencapai kelajuan 70 km/h. Okey, ni bahagian paparan meter Okey, dia ada pakai remote, ada pakai NFC dan juga pakai app lah. Okey, kita tengok bahagian paparan meter dia. Okey, meter dia full LED lah, bercolor. So dia punya bentuk bulat lah, nampak lebih klasik. Untuk start motor ni ada 3 cara Satu pakai NFC, kita touch dekat meter. Yang kedua pakai remote, dan yang ketiga pakai app. So 3 cara untuk onkan motor ni. Okey, contoh demo pakai kad NFC, kita cuma touch saja dekat meter. Okey, dah on. Okey, cara untuk kita buka tangki bukan tangki minyak, tangki bateri. Selepas kita dah on, meter dah menyala, kita tekan button starter ni 2 kali. Okey, so dia akan buka. Okey, dah terbuka. Jom tengok bateri dia. Okay. So inilah bateri dia, besar juga, 48 volt. Okey, Lion bateri So bateri dia boleh buka dan kita tarik untuk cas dalam rumah lah. Yang kedua, kita boleh direct cas kat sini lah. Okey, so dia bagi adapter dia, kita boleh cucuk kat sini lah. Terutama kalau rumah bawah, rumah teres kat bawah, kita boleh masuk plug kat sini, cas speed dia sebagai handle. So ni lampu atas bawah, signal kiri kanan. So signal dia menarik, ada bunyi lagi. Okey, korang boleh dengar bunyi dia. Okey, so dia yang special ada reverse. So nak parking senang, boleh reverse. Dan ni dia punya horn. Okey, horn kuat. Okey, bahagian kanan dia kontrol untuk mode lah, ada 3 mode lah. Okey, ada eco, ada D ni yang biasa lah, normal, dan juga ada sport. Okey, so ada 3 mode. Okey, yang ni bahagian hazard light, kecemasan,
Okay, yang ni lagi special, dia ada untuk set kita punya auto cruise lah. Okay. Untuk kelajuan 25 km ke atas, so kita boleh lock sini dan kita boleh relax. Okay, boleh lepas throttle, lepas tu kita boleh pluskan ni lah, nak tambah dia punya speed ataupun nak kurangkan dia speed. Okay, memang menarik. So lebih relax lah. Lepas tu nak release dia senang je. Tarik je brake antara kiri dan kanan, dia akan release balik dia punya auto cruise. Menarik. Okey, untuk ketinggian seat motor ni 795 mm lah. Okey, dengan ketinggian saya 162 cm. Okey, memang boleh jejak kedua-dua belah kaki ya. Cuma tak boleh nak flat lah. Okey, so kalau saya nak flatkan kaki saya, okey, turun sikit lah. Alright, so tapi masih selesa. Dia punya berat motor ni 91 kilo sahaja. Sangat ringan, sangat nimba, dan maksimum dia punya load boleh tampung sehingga 125 kilo. Saya suka dia punya monoshock belakang, lembut, sedap, ngam. Okey, untuk Tromok M05 ni dia datangkan dengan 3 pilihan color. Color yang pertama Moonlight Silver, yang kedua Diamond Black, dan yang ketiga Titanium Grey. Yang mana satu pilihan color korang? Kalau saya, dah tentulah color Diamond Black. Lebih garang, lebih macho, nampak lebih handsome, ngam. Okey, untuk motor ni berharga 7,888 ya, RM7,888. Tidak termasuk road tax dan insurans. Kelebihan motor ni boleh didaftarkan, boleh jalan atas jalan raya. Okey. Dan Superlight Garage bagi jaminan motor selama 1 tahun, manakala untuk jaminan bateri selama 3 tahun guys. So tunggu apa lagi? Kepada korang yang berminat untuk dapatkan motor Tromok EV ni M05, bolehlah hadir terus booking, ready stock ada di Superlight Garage di Glameri Shah Alam. Okey, apa-apa luncur.